Bila sebut sahaja biskut kelapa Legend, ramai akan teringat rasa ranggup dan wangi daripada kelapa, biskut yang memang paling digemari ramai. Buatnya pun tak susah sangat. Ikut step yang betul, pasti dapat biskut klasik yang premium ini. Jom saya tunjukkan cara mudah membuat biskut kelapa Legend ini. Untuk membuat biskut kelapa Legend ini, kita perlu sediakan tepung sagu atau tepung kanji. Kita perlu sangai dahulu tepung ni. Sangai sebentar dengan api yang kecil. Kelapa pun kita kena sangai dahululah. Okey, sekarang kita sediakan bahan-bahan utama dia. Saya gunakan pelantar margarine dalam 1,5 cawan. Kalau nak banyak, gunakan cawan yang besar. Saya gunakan cawan metrik lah ya. Dan masukkan 1 cawan gula halus. 1 biji kuning telur dan sedikit esen vanila. Semua bahan ni kita putar. Atau kalau nak pakai senduk pun boleh. Kita hanya nak sebatikan dia semua bahan-bahan ni lah ya. Bila dah sebati macam ni, sekarang bolehlah kita masukkan bahan-bahan kering. Kita masukkan tepung gandum. Sukatan semua saya dah letak di description di bawah ya. Masukkan tepung gandum, tepung sagu yang kita dah sangai tadi dan juga tepung jagung. Semua sukatan saya dah tulis ikut sukatan yang betul. Kemudian kelapa tadi kita dah sangai, kita dah sejukkan. Kita kisar sekejap ya kelapa ni sebab kita tak nak dia kasar-kasar sangat lah. Nanti bila kita tekap nanti dapat terkeluar-keluar pula dia punya kelapa kan. Kita dah kisar sedikit. Jangan kisar sampai terlampau hancur lah. Tak sedap juga kan. Kemudian kita bolehlah putarkan sebentar lagi sampai kita dapat satu adunan yang sempurna untuk kita tekap nanti. Kita uli sebentar dengan tangan. Nampak tu tak melekat dengan kita punya bekas lah ya. Macam ni nanti senang kita nak tekap dia. Kalau terlampau lembik nanti pun susah nak tekap. Kita rehatkan sebentar dan kemudian bolehlah kita ratakan dan kita gelekkan dia lah ya. Letak plastik supaya senang dapat permukaan yang sempurna lah, rata kan. Ketebalan dia pun sederhana, kita tak nak tebal sangat atau terlampau nipis. Kemudian bolehlah kita tekap ikut suka kita nak bentuk apa. Saya buat bentuk bulan sebab cucu saya memang suka bentuk bulan. Jadi saya gunakan satu bekas macam ni sahaja. Kalau nak gunakan acuan biasa tu pun boleh. Kalau tak ada, kita gunakanlah apa yang ada sahaja. Kreativiti masing-masing lah bentuk apa yang kita nak ya. Jadi selepas kita tekap ni, bolehlah kita susun dalam dulang pembakar yang kita dah keriskan sedikit lah ya dengan minyak. Lepas tu bolehlah kita bakar nanti dengan kepanasan ketuhar kita 170 darjah Celsius dalam 20 atau 25 minit ikut ketuhar masing-masing lah ya. Kita gunakan api atas dan bawah ya untuk dapatkan rasa ranggup pada biskut kelapa Legend kita ni. Dah siap biskut bangkit kelapa kita. Kita sejukkan dia. Kemudian bolehlah kita masukkan dalam bekas kedap udara. Jadi puan-puan boleh cuba resipi bangkit kelapa tersedap dan mudah ini. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.